So you sebagai coach, you kena tahu mainkan peranan you. Tak boleh berlembut, tapi tak boleh terlalu straight juga. Kalau kita straight, yelah diorang pula stres. Kan, kalau kita lembut sangat nanti kita pula dipijak kan. Secara common sense-nya, bila kita bersembang dengan pokok ni, kadang orang tengok orang kata gila ke kan, berjauh seseorang tu bersembangnya tu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara juga. So nak bagi pokok kita tu macam tumbuhlah macam kita cakap dengan manusia kan, benda hidup. Benda hidup juga, betul. Tim saya sendiri, sebab saya seorang saja wanita, kita daripada background berbeza. Kita nak lead, tim saya ada lebih kurang dalam 13 orang. So which is dalam tim saya tu hanya yang betul-betul kata apa background pertanian, ada seorang tu saja. Saya punya partner eksekutif lah. Okay, so yang the rest tu semuanya memang bukan bidang pertanian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita dalam Tani Podcast musim kedua, edisi khas Inspirasi Tani Wanita. Sememangnya kita akan bawakan orang kata figura-figura dalam kalangan wanita untuk berkongsi kisah inspirasi mereka. Siapakah orang atau insan terpilih hari ini? Saya nak kenalkan dulu. Sebelum tu, saya Nazmi Adli, host untuk Tani Podcast musim ini. Hari ini kita nak bawa kisah seorang wanita muda yang unik, masih muda dan unik, yang dikatakan bermula dengan orang kata graduan pelancongan tetapi memilih kerjaya dalam bidang pertanian. Itu yang menarik kita nak kongsikan, iaitu transisi berani pelancongan ke pertanian. Adakah ada persamaan atau perbezaan jauh? Itu semuanya dalam Tani Podcast. Dan serba sedikit saya nak kenalkan kita punya tetamu istimewa hari ini. Beliau kini merupakan Executive Agri Farming di Mardi Corporation Sdn Berhad dan juga coach program Mardi Corp Academy dan satu-satunya wanita, Masya Allah, hebat betul, satu-satunya wanita dalam bahagian agri farming. Beliau terlibat secara langsung dalam pengurusan laman Rizom, bawang dan kunyit serta laman melon bersama pasukan agri farming. Ini dia tetamu kita hari ini. Kita perkenalkan Puan Aina Osman. Boleh panggil Puan ke macam mana ni? Boleh. Puan boleh, Cik boleh. Tapi yang penting Cik lagi lah. Cik lah. Cik masih Cik. Okey. Cik Aina. Itu unik tu panggil Cik Aina kan. Apa khabar Cik Aina? Selamat datang ke Tani Podcast. Saya rasa biru macam ada matching hari ni kan. Walaupun baju hitam, tapi still lagi lah. Sebab dia mungkin free pada semalam kot. Moderator pakai baju biru je. Okey, ini dia Cik Aina, antara salah seorang orang hebat dan menjadi tulang belakang kepada orang kata Mardi Corporation Sdn Berhad sebab coach kan. Betul. Tadi sebelum ni kita ada episod bersama dengan tenaga pengajar di Sabah. Okey. Kali ni kita bawakan orang kuat Mardi Corporation pula. Sebelum kita nak buka bincang atau kita nak korek dengan lebih dalam lagi, mungkin Cik Aina boleh kongsi kepada kita sikit lah latar belakang sebelum orang kata memulakan karier khusus dalam bidang pertanian ni. Mungkin boleh kongsi sikit latar belakang dan sebagainya. Terima kasih Encik Najmi. Kita punya moderator hari ni lah. Secara ringkasnya, elok lagi muda lagi daripada saya rasa. Okey, saya tak berapa nak muda lagi dah. Nama saya Aina Binti Osman. Saya berumur 34 tahun. Dah penghujung muda dah pun. Penghujung muda. Okay. So saya memang orang kata graduan daripada Bachelor Tourism Management daripada Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah. So saya di UUM selama 3 tahun. Sebelum ni dalam jurusan yang sama, dalam diploma pengurusan pelancongan di Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Penang. So sama jugalah selama 3 tahun jugalah. So once dah habis, kita further study dalam bidang sama di Sintok pula. So maksudnya background memang pelancongan lah. Betul. Daripada diploma sehinggalah ke degree lah. Okey, kita nak cerita pasal bidang pengajian kan. Ini yang menarik kita nak kongsi kepada penonton Tani Podcast ni sebab transisi atau kisah Cik Aina ni berbeza dengan kisah mereka-mereka di luar sana. Sebab ada yang kata bila cerita pasal bidang pengajian, yang datang dulu adalah minat.
Betul. yang Okey. jadi pilihan utama. Kalau cerita Cik Aina ni macam mana? Kalau Memang minat maksud minat pelancongan ke tak Okey, kalau saya jawapannya tidak. Okey. So bidang pelancongan ni bukanlah bidang yang orang kata kalau kita isi UPU tu Bukan pilihan first utama. choice. Betul, bukan. Sebab saya waktu saya sekolah dulu saya memang science stream. Plus kalau ikutkan memang dah ada subjek sains pertanian. So science stream plus sains pertanian. Okay, so waktu kita apply UPU tu saya punya first saya tak ingat, tapi yang second adalah food tech dan yang kedua barulah bidang pelancongan. Waktu tu macam kita letak random sahaja. Okay, so bila dapat tawaran saya dapat matrik untuk program 2 tahun di Pahang, dan untuk jurusan pertanian saya dapat juga di UiTM Seremban kalau tak silap pada masa tu. Tapi waktu tu kita rasa macam kita dah tak boleh carry dah. Subjek sains, subjek pertanian kita rasa macam berat. Kita belajar tu berat. So kita ambil option yang ketiga, saya dapat pelancongan. So saya proceed lah dengan pelancongan. Itulah cerita dia. Ada apa respon balas daripada ahli keluarga? Family. Of course. Yang paling tak setuju adalah ayah saya lah, arwah ayah saya sendiri. Sebab dia memikirkan future, ke mana nak kerja kan. Sebab waktu tu skeptikal mungkin pelancongan ni macam agak sosial. Sedangkan sebenarnya banyak je peluang kerja. Tapi mungkin exposure kepada orang tua kita ataupun sekeliling tu, so itu yang dia punya mindset. Okay. So kita yakinkan juga, so tak nak dia follow lah, dia setuju lah. And then plus dalam Selangor lagi, so tak jauh lah daripada rumah. Susah kan bila kita dah buat keputusan tu, bila kita memang effect. Bila kita dah start buat keputusan tak nak kita kena habiskan juga. Betul lah. Dekat pelancongan ada orang kata cabaran terbesar ke untuk dalam bidang pelancongan? Untuk maksudnya dari segi kerja, dari segi kerjaya. Kalau macam saya, sebab kita belajar tourism management, pengurusan. Lebih kepada teori ataupun macam mana kita manage sesuatu program tu lah. Tapi untuk di Madicop, sebab saya bermula di Madicop sebagai intern waktu tu pada 2016. Okay. So yang mencadangkan Maib ni pun sebenarnya ayah saya sendirilah. Walaupun pendawa dia menentang. Okay. Sebabnya dia pegawai di Madi, sebelah je kita punya parent company kan. So view dia waktu tu senang, dia nak hantar, dia nak ambil balik kerja. So bila saya survey, okay, Maib ni memang ada tempat-tempat untuk buat program agro pelancongan. Dan dia sendiri hantar borang permohonan intern tu kepada HR Madicop lah. So alhamdulillah diterima. So saya bermula sebagai intern 2016 di laman herba. Which is kat situ sebenarnya dah bermula saya punya orang kata apa, involvement dalam bidang pertanian lah, saya tidak langsung. Okay. So sehingga bulan 6 kot kalau tak silap saya lah. Okay, saya ada intern. So saya rezeki ditawarkan pada 2018 official jabatan agro pelancongan ditubuhkan. So saya antara first team. First team yang agro pelancongan punya orang kata apa, macam task force lah. Orang yang terawal lah. Orang yang terawal menggerakkan dalam Maib ni sendiri. Bersama saya punya pengurusan ada Cik Azwan, ada saya punya superior, ada Cik Hani. Okay, waktu tu 4 orang. So bila kita dah masuk orang kata apa, agro pelancongan kat sini, so kita ada banyak laman-laman which is more relate kepada pertanian. So saya punya background tadi, kalau saya back forward adalah pengurusan. So bila saya masuk, saya kena sediakan diri saya untuk bercerita benda-benda yang related to pertanian lah. So satu cabaran yang baru jugalah. Daripada sebelum masuk tu, apa expectation saya waktu tu, saya dah nampak memang kita akan jadi macam guide ke, ataupun mungkin pelancongan kita mungkin arrange program ke, sebab waktu di UUM kita ada macam subject event management juga. So saya punya view mungkin saya menguruskan acara, lebih pada situlah. Tapi dia sebaliknya pula, tapi kita ambil sebagai cabaran lah kan. So daripada 2014 sehingga 2020 sebelum kita ada shuffle internal company, so saya sempat selama 2 tahun di agro pelancongan lah. Sebab expectation orang bila pelancongan ni lagi-lagi pengurusan kan. Dan bila ayah sendiri yang suggest untuk masuk Maib ni, walaupun dia dalam konteks masih dalam konteks pelancongan lagi, tapi orang kata fokus ni dalam bidang pertanian. Macam mana orang kata nak adapt dengan, daripada ni kita belum cerita lagi daripada unit pelancongan pindah pertanian. Kita nak cerita macam mana adapt dengan orang kata suasana macam yang fokus kepada bidang pertanian ni. Okey,
dia sebenarnya nak tak nak kita kena mencubalah sebenarnya. Okay, kalau macam tadi saya relate dengan pengalaman saya waktu saya di Agro Pacungan. So saya ada satu orang kata apa, macam saya punya pengurus atasan yang banyak bantu. So bila kita mula tu memang kita tak buat sendiri. So kita dibantu oleh mereka ni lah. So once kita dah macam kita dah yakin, so barulah kita mula dilepaskan, kita lead the group sendiri. So nak tak nak saya kena gain knowledge, saya kena dapatkan info tambahan lah. Plus saya ada rujukan orang terdekat ayah saya sendirilah yang berkait dengan herba. So kadang saya refer kepada dia sendiri. So ada info-info bantu yang boleh kita guna pakai waktu bila ada lawatan ataupun sesuatu yang kita tak pasti tentang konsep satu herba tu. So dia membantu. Dia terpulang pada diri kita, bersedia untuk belajar benda baru lah. Betul, maksud kita tak boleh terlalu selesa dalam sesuatu zon tu lah. Kena keluar betul. Lah Walaupun bidang pelancongan kan, ramai yang menganggap bila kita pelancongan, lepas tu kita akan bekerja dalam kelompok atau situasi environment begitu saja kan. Tapi bila keluar daripada transisi yang berbeza, kita dah jadi tak boleh bawa diri. Sepatutnya kita willing buka diri kan. Betul. Dan cerita pasal transisi ni kita nak kaitkan juga dengan anak muda kan sekarang. Kesukaran untuk memilih kerjaya tu kan. Betul. Ramai yang memilih berdasarkan bidang, dan untung hari ni di Tani Podcast kita ada orang yang dah merasai sendiri pengalaman bagaimana perubahan itu berlaku, dan yang sedang orang kata dalam dilema ni. Yang contoh, kalau sebelum kita ada juga orang kata tetamu jemputan yang dulu ambil seni, tiba-tiba pergi bertani pula. Kalau pandangan Cik Aina sendiri, adakah perubahan ini orang kata akan merencatkan proses kerjaya kita di masa akan datang? Tak salah pun kalau kita belajar lain, kita kerja benda lain. Okay, betul. Sebenarnya dia lebih kepada diri sendiri. Kalau you rasa you nak sentiasa dalam comfort zone tu, pada kat situ je, so memang kita takkan ke mana lah. Okay, so nak tak nak, kalau diberi macam contoh baru, macam saya daripada Agro Pacungan, kita pergi ke bidang penanian, which is more technical kan. So itu salah satu challenge yang kita kena terima lah kan. So pada awal mungkin susah, tapi kalau kita terlalu memilih, so mungkin kita tak bergerak, memang kat situ je. So rasanya diri kita tu mungkin berada di satu tahap yang orang kata apa, macam nak dapat tahap selesa lah, takut untuk mencuba, ataupun satu lagi takut untuk salah. Okay, so saya rasa satu benda tu adalah takut untuk mencuba dan takut untuk membuat satu keputusan yang mungkin dia rasa in future effect dia, tapi sebenarnya kita tak tahu pun kalau kita tak cuba. Mungkin benda tu boleh jadi sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Kan? Apa agaknya kalau kita nak bagi pesan sikit mungkin kepada anak-anak muda di luar sana kan, yang masih yelah, mereka ni kadang-kadang masih mencari dan terlalu selesa dengan apa yang mereka belajar, tak boleh nak adapt. So Cik Aina sendiri mungkin. Okay, kalau saya rasa generasi sekarang tak sama macam generasi saya lah, especially kan. So kita tengok memang generasi zaman sekarang ni macam lebih memilih kerja, dan juga mungkin dia melihat kepada aku dah ada degree, so aku kena kerja ikut aku punya tahap. Tapi mungkin situasi pada waktu tu tidak ada rezeki dia untuk sebegitu. Okay, so pada saya yang penting cari experience dulu, pengalaman dahulu. Okay, so yang kedua, tak kisahlah dalam apa, tak kisahlah, mungkin sekadar untuk, sebab bila you cari pengalaman, you akan berjumpa dengan ramai orang. So pada situ sebenarnya mungkin itu adalah pendedah awal untuk you dapatkan satu exposure kerja yang lebih dalam lah. Sebab bila masuk alam kerja ni, macam-macam isu ada. Tidak semestinya dari segi task kerja tu sendiri, dia lebih juga kepada dari segi pergaulan. Sebab kat luar ni ramai sangat, orang kata apa, macam-macam perangai, macam-macam ragam. So mungkin cari pengalaman dahulu, dapat gaji basic of course lah, mungkin minimum bagi dia, tapi bagi saya tidak terlalu memilih pekerjaan lah. Betul, yang penting gain pengalaman. Cari pengalaman, sebab at least bila you masuk real orang kata apa, situasi bekerja tu you tak terkejut. Itu yang bila masuk terkejut tu yang lagi kan mulalah ada depression ke berhenti kerja ke kan. Padahal kerja bidang dia tu. Bidang dia betul. Tapi sebab you tak ada pengalaman kan. Betul. So sebagai saya cari je lah pengalaman dulu. Betul, itu antara yang terpenting lah. Sebab
ni pesanan juga kepada anak-anak muda di luar sana yang masih lagi mencari kerjaya. Mungkin pertanian adalah jawapannya. Sebab kita akan kita akan dengar juga pandangan daripada Cik Aina sendiri. Sekarang kita nak cerita pula transisi daripada pelancongan ke pertanian. Tak jauh beza ke? Apa, di mana titik tembung antara pelancongan ni dengan pertanian? Faham? Okey. Kalau ikutkan pelancongan ni dia general. Mana-mana pun kita boleh, orang kata apa, macam boleh access lah. Sebab you boleh guna ilmu ataupun kemahiran you ada dalam tourism management ni dalam bidang pertanian juga. Okey, contohnya sebab dalam bidang pertanian dia ada mungkin contoh bila sekarang ni untuk unit kami ada macam program dari lawatan daripada agri pelancongan yang another unit lah. So kita still menjadi sebagai seorang yang bila orang datang kita cerita macam mana tunjuk demo untuk semayan ke, untuk penanaman ke. So kat situ adalah macam mana cara kita nak communicate dengan pelawat yang datang. Itu walaupun di bahagian pelancongan. Betul. So communication skill yang kita ada tu kita boleh praktis di dalam bidang pertanian. Contoh orang mungkin dia boleh menanam. Okey? Tapi bila nak bercakap dengan orang, dia rasa gugup, berdebar. Betul. Kan salah pula kan, ni semai cara lain dah jadi cara lain pula. Sebab bila kita nervous ni kita tak sedar sebenarnya. Saya pun nervous sekarang ni. Tapi kita cuba overcome lah. Okay, kan. So itu salah satu antara elemen daripada tourism management yang ada tu kita bawa ke pertanian lah. Itu secara general sajalah. Secara general je lah. Dan kalau dekat pelancongan, apa yang dibawa ke pertanian itu yang diadaptasi? Diadaptasi maksud dari segi kerja saya. Daripada kerja segi saya. Dan mungkin perubahan kerja mungkin boleh. Kalau pelancongan kita buat ni. Kalau pertanian saya kena selepas saya ke pertanian saya kena buat banyak benda apa? Kalau pelancongan kita straightforward. Jori. Kalau macam kita bawa group pun, orang datang kita bercerita apa khasiat, macam mana nak tanam. Okey, tapi kalau daripada bidang pertanian, of course lebih teknikal. So dia kena macam lebih perhatian lah. So setiap keputusan yang kita buat tu kita kena fikir akan efek kepada tanaman kita juga. So kat situ dari segi pengurusan mungkin pengurusan masa ataupun pengurusan our daily task lah. So kena planning betul-betul lah. Tidak boleh sebarangan. So kena ada proper planning untuk mungkin satu musim tu tengok macam mana. Lesson learn terbesar Cik Aina sendiri lepas dipindahkan ke bahagian pertanian ni apa dia? Sebab pelancongan ke pertanian ada lebih banyak bermain dengan alam ke macam mana ke? Mungkin boleh kongsi sikit. Itu salah satulah. Kalau ikutkan yang paling saya rasa drastik, banyak hands-on lah. Banyak hands-on. Saya kena turun untuk satu musim tu. Saya betul-betul orang kata macam mungkin dalam 80% saya decide di laman melon saya sendiri. So kita bermula daripada zero, which is tempat tu memang satu tempat yang orang kata tak terurus. Memang kita mula daripada penyediaan tapak. So saya memang manage daripada awal. Kita kena buat perancangan macam mana kita nak bangunkan kawasan tu. Okay. So once dah bangun, dah kira macam tapak tu dah ready, saya terlibat bersama dengan saya punya tim lah. Alhamdulillah saya ada tim yang sangat bagus. Walaupun saya seorang perempuan, so the rest dia memberi kerjasama yang bagus lah. So saya bermula dengan penyediaan tapak, seterusnya untuk penyediaan pokok sendiri. So kita basuh, kalau Najmi familiar, kalau sistem fertigasi kita menggunakan media kokopit, iaitu sabuk kelapa. So sabuk kelapa ni kalau orang tak biasa sangat gatal. Sebab dia dia macam berterbangan debu. So benda tu perlu dibasuh terlebih dahulu untuk 1,600 polybag yang ada. So bukannya 100. So nak tak nak kita kena buat juga sebab dah memang menjadi tanggungjawab kita untuk selesaikan kawasan tu. So alhamdulillah lah, we managed to do dengan kudrat bersama pasukan lain jugalah. Daripada tim saya ada pasukan agri training, ada pasukan agri tekom. So kita bersama lah. Maksudnya tak adalah sesukar yang memanglah sukar. Awalnya yes. Tapi kita slowly adapt. Betul, slowly adapt. Dan penghujung tu bila kita nampak hasil tu, buah tu elok, situ jadi macam satu macam kepuasan diri lah. Nampak cantik kuning. Sebab yang kita usahakan di laman melon adalah variety golden sweet melon. Dia buah melon berwarna kuning lah fizikal dia tu.
Ini yang menarik kita nak kongsi kepada apa orang kata penonton-penonton dan pendengar Tani Podcast, sebab yelah background pun bukan background pertanian. Lepas tu tiba-tiba perlu turun ke padang nak memulakan nak belajar tentang jenis-jenis baja, kaedah semalian dan sebagainya tu prosesnya agak lama, tapi tak ada yang mustahil. Betul. Selagi mana kita ada support system yang kuat dan willingly untuk belajar kan. Dan cerita pasal support system yang kuat ni, kita tak lari daripada orang kata cabaran lah. Lagi-lagi orang seperti Cik Aina, satu-satunya wanita di bahagian ini, dan apa agaknya mungkin kita nak cerita pasal real life cabaran terbesar atau yang dihadapi oleh Puan Cik Aina sendiri. Okey, kalau dalam tim saya sendiri, sebab saya seorang saja wanita, kita daripada background berbeza. Kita nak lead, tim saya ada lebih kurang dalam 13 orang. So which is dalam tim saya tu hanya yang betul-betul orang kata apa background pertanian, ada seorang tu saja. Saya punya partner eksekutif lah. Okay, so yang the rest tu semuanya memang bukan bidang pertanian. So kita nak lead orang, kita sendiri tak ada pengalaman dalam bidang pertanian. So kita nak lead the whole team untuk mengusahakan satu projek pertanian lah. Okay. So masa tu dia macam agak orang kata macam stuck lah kan. Tapi sebab saya punya bos saya sendiri memang orang kata pakar dalam pertanian lah. So alhamdulillah, so kat situ kita ada macam guide daripada dia. Cumanya mungkin saya punya kesukaran tu untuk menguruskan satu ladang yang besar, bukan satu, dalam mak kita ada dua, ladang melon dan juga ladang rhizome. Okay, so saya kena pandai menyusun atur saya punya team lah. So maksudnya kalau ada masalah, walaupun saya tak tahu macam mana nak solve technical part untuk tanaman tu, so saya kena pandai mencari option supaya tim saya pun tak stuck di situ. Apa contoh antara masalah-masalah yang contoh tiba-tiba contohnya macam season pertama melon, which is memang itulah pengalaman pertama saya menguruskan projek pertanian secara keseluruhan. Tapi disebabkan kita ada konsultan, kita dibantu oleh satu konsultan kita yang telah dilatih lah, yang memang dilantik oleh pengurusan. Cumanya sebelum tu, bila tim tanya kita ini penyakit apa, contoh kat pokok melon kan, ini serangan jenis apa, so kita sendiri pun nak menjawab kan salah. So kita nak advise racun atau baja yang sesuai pun takut menjadi satu masalah juga pada tanaman. So itu antara nak membuat keputusan. buat keputusan tu lah. So dia sangat-sangat berisiko lah. So alhamdulillah saya maklum tadi ada bos saya kan. So bos saya membantu kat situ jugalah. Mereka peranan dia jugalah sebenarnya. Bukan mudah untuk menguruskan orang kata satu-satu ladang dalam keadaan yang bukan kita tak ada ilmu, tapi kita masih kurang masih belajar lagi. Tapi benda-benda macam inilah yang kita orang kata nak bagi spark kita punya semangat untuk terus belajar. End up sampai sekarang apa hasil, apa yang orang kata yang membanggakan sehingga kini, perbezaan kalau dulu masa ni sekarang Okay, untuk first season Lama Melon, so boleh dikatakan macam saya turun almost 80% saya decide. So by the time untuk season kedua, ketiga, kita dah bukan nak kata master, so saya dah tahu selok-beloknya. So saya dah boleh release sikit-sikit kepada saya punya team. So saya boleh fokus kepada saya punya pengurusan lah. Tapi still kita tak boleh tinggal 100% team kita. So perlu betul, still ada pemantauan, still ada bimbingan daripada kita juga kepada team lah. So untuk season pertama Melon, kita ada khidmat macam saya maklum tadi daripada konsultan, ada bimbingan. So season kedua, ketiga dan keempat alhamdulillah kita baru habis. Setakat ni season keempat ni antara season berjaya lah. Dan jualan untuk Lama Melon tu pun, buah melon tu pun antara jualan tertinggi. Season keempat baru je habis dalam 2 minggu lepas. Itu antara orang kata kejayaan besar lah. Bukan tapi memandang ke belakang balik, prosesnya panjang untuk mendapat satu hasil yang besar ni kan. Apa agaknya mindset yang ditanamkan untuk Puan Cik Aina, Cik Puan je kan, mungkin jodoh dah sampai agaknya. Cik Aina ke depannya macam yang ditanam, macam yelah untuk kita tahu supaya terus bergerak ke hadapan kan, mindset apa yang diletakkan? Sebab kalau macam saya, dia kalau mindset tu sebab saya di Madikap sendiri, saya dah bertukar a few
jabatan lah, few unit. So kalau orang kata macam peralihan department ni dah macam dah biasa dah, Dah normal. biasa So bila berlaku peralihan macam ni, saya dah set mindset saya, nak tak nak saya kena buat the best. So kalau saya macam duduk menung kan, so memang tak ke mana lah. Nak tak nak saya still akan buat di situ, di jabatan tu. Dia memang dah tak ada option lain dah. Okay. So yang pertama, mindset saya mungkin saya rasa waktu tu inilah rezeki yang dah orang kata apa, macam ditetapkan. So saya kena buat yang terbaik untuk diri saya. So keberkatan tu kat situ kan. Betul. So nak tak nak kita jalankan sehabis baik lah. Dan juga lagi satu untuk karier saya sendirilah. Kalau saya rasa macam saya tak tunjuk contoh yang baik, so macam mana saya punya team kat belakang ni, dah lah kan? mereka pun sama baru macam saya. So kalau saya pun down, saya rasa dia akan affect saya punya team jugalah. Sama, itu antara orang kata semangat yang patut kita tunjukkan betul. lah. Terus, Walaupun berat tapi kita kena jalan juga Terus percaya dan ambil peluang dan ruang untuk orang kata walaupun transisi ni sudah berbeza, tapi tak salah untuk kita terus belajar. Kita nak berehat sekejap, Cik Aina, sambil-sambil kita tengok pokok yang ada pokok. Ada pokok dia, apa benda dia, coklat dia. Kita berehat ketika dan kita kembali lagi dalam Tani Podcast, edisi khas Inspirasi Tani Wanita. Alright. Baik, kembali lagi bersama saya di Tani Podcast edisi khas musim kedua Inspirasi Tani Wanita. Bersama siapa? Bersama dengan Cik Aina. Okey, Cik Aina? Ya, Alhamdulillah okey lagi. Alhamdulillah, kita tak travel ke mana-mana kan? Belum lagi. Belum lagi. Masih di Maab lagi. Okey, kita nak tanya juga. Tadi awal-awal kita dah cerita yang Cik Aina merupakan antara salah seorang coach ataupun tenaga pengajar di Mardikop Corporation. Jadi mungkin selain daripada orang kata membawa selain daripada bekerja, Cik Aina juga bawa platform ini ke program latihan sebagai tenaga pengajar kan. Jadi macam mana mulanya, macam penglibatan Cik Aina sebagai coach di Agri Training. Okey, kalau saya boleh reverse sikit, macam mana orang kata apa, macam wujudnya coach dan juga dia sebenarnya ada pairing dia, trainer. Sebab kalau coach ni kita panggil macam position di ladang, di practical. Okey, kalau trainer untuk mereka yang mengajar teori di kelas. Berbeza. Ya, betul. Sebab dia tanggungjawab dan juga peranan pun berbezalah mengikut job scope masing-masing. Okey, pada awalnya Mardikop ni telah ditauliahkan, alhamdulillah berjaya ditauliahkan sebagai pusat bertauliah di bawah satu program, iaitu kita panggil program dia Sistem Latihan Dual Nasional, SLDN lah. So ini adalah program di bawah JPK, iaitu Jabatan Pembina Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia, kalau saya tak silap. Okey, so untuk Mardikop, SLDN yang kami mohon adalah di bawah Operasi Pengeluaran Tanaman. Okey, so untuk orang kata apa, lulus ditauliahkan sebagai pusat bertauliah ni, dia ada beberapa syarat yang kita perlu penuhilah oleh pihak JPK. Dan sama juga dengan coach dan trainer tadi ni. So pada November last year, kalau saya tak silap, alhamdulillah pihak Agri Training adalah satu jabatan yang menguruskan program SLDN ni, dan Agri Farming adalah jabatan yang bertanggungjawab di lapangan. Okey. So November 2024 kami berjaya ditauliahkan sebagai pusat bertauliah SLDN. So di situlah bermula perjalanan sebagai coach dan juga trainer. Jadi Cik Aina banyak di lapangan. Di lapangan. Betul. So tapi macam saya maklum tadilah, bila tim saya pun dah okey, so saya slowly release tapi still dengan minimal kata supervision lah kepada tim. Okey. So program SLDN ni dia lama, dia 10 bulan. Okey, so perantis ataupun student, tapi untuk SLDN kita gelar sebagai perantis lah. Perantis akan diberi orang kata apa, macam mode pembelajaran dia tu, dia 70% di praktikal di ladang, 30% di kelas. Teori. So kalau Najmi boleh tengok kat sini, kenapa lebih banyak di lapangan, di amali 70%? Sebab SLDN ni dia fokus dia once perantis sudah habis, dia competent.
Dia mahir untuk membuat satu tu bila dia dah start bekerja di industri lah, ataupun kalau dia macam nak bangunkan projek dia sendiri. So sebab itulah dia 70% di amali, 30% di kelas di teorinya. Okay, so coach-coach dan juga trainer yang ada untuk sekarang ni kita ada 10 coach. Semua tim Agri Farming adalah coach yang mana lulus orang kata apa macam penilaian lah. So untuk trainer kita ada 5 trainer daripada Jabatan Agri Training sendiri dan juga Agri Tekom. Okay, sebab kalau macam coach, kita ada nisbah student yang kita perlu jaga. Satu coach dia kompeten untuk jaga 5 orang perantis ataupun student di site. Kalau macam teori ataupun trainer, satu trainer akan menjaga lebih kurang 25 orang. Dia dalam satu Betul, kelas. dalam satu kelas tu. Maksudnya dia macam orang kata macam master lah, sesuai untuk pengawasan tu. So kalau dekat amali tu satu orang menjaga 5 orang student tu adalah the best lah. So senang untuk kita monitoring kan. Okay, so itulah itu yang bermula daripada perjalanan sebagai coach tu. Kita ada exam, kita ada macam penilaian yang khusus induksi daripada JPK sendiri. So once dah lulus tu baru kita ditaularkan SKM 3. So kesemua kaki tangan coach dan juga trainer tu ada SKM 3 dalam bidang operasi pengeluaran tanaman juga. Ini angle yang berbeza lah untuk Cik Aina sendiri. Kalau sebelum ni mengurus bersama dengan orang kata rakan-rakan kerja dan sebagainya, tapi kali ini cabaran, saya rasa cabarannya lebih, dua-dua ada cabaran. Betul. Tak kira adalah coach ataupun trainer. Yes. Coach, tapi bila cakap pasal practicality ni, kerja di lapangan ni, cabarannya lebih besar bersama dengan student kan. Soalan ni suruh saya tanya, apakah antara momen paling diingati dan cabaran terbesar ketika menyampaikan ilmu pertanian kepada perantis-perantis ni? Okay, momen macam Cik Aina pegang, kiranya macam kalau Cik Aina coach pegang 5 orang perantis kan. Okay, ada momen sebab yang berdaftar untuk program SDN sekarang kita ada ongoing program PUM, program usahawan muda di bawah Mitra. Okay, Mitra. so yang berdaftar dengan kita ada dalam 8 orang, 8 ke 10 orang, lebih kurang saya tengok dah. Okay, so ratio macam saya cakap tadi, satu coach hanya 5 orang peserta. So untuk this time saya tak menjaga perantis. So tim saya yang menjaga, so ada 2 orang lah, Coach Gani dan juga Coach Farid. Okay, so tapi saya still terlibat lah dengan orang kata apa macam involvement dia di ladang. Sebab saya sebagai kalau kita kata sebagai penyelaras untuk coach lah, untuk tim saya. So still jadual saya kena manage, macam mana dia punya pergerakan di ladang pun saya perlu uruskan. Sebab kadang-kadang coach kita pun stuck, so dia perlukan guide pada kita, info pada kita kan. So still kalau ikutkan ataupun momen setakat daripada yang berdaftar ni ada satu tapi saya rasa apa Karena okey, sebab kita dengan manusia. Okey, kalau 8 orang datang, 8 perangai lah kita perlu kata apa macam face kan, hadap. So ada yang macam innocent, ada yang terlebih pandai, ada yang rasa dalam dunia dia sendiri. So you sebagai coach, you kena tahu mainkan peranan you. So tapi tak boleh berlembut, tapi tak boleh terlalu straight juga. Kalau kita straight, yelah diorang pula stres kan. Kalau kita lembut sangat nanti kita pula dipijak kan. So kena tahu macam mana kita nak push diorang. Mungkin dari segi karakter masing-masing lah. So setakat ni diorang dah berapa bulan daripada bulan 8 sehingga bulan 11 baru dah 3 bulan. Tempoh berapa tadi? 10 bulan. So maksudnya dia baru daftar hari bulan 8. So dia dijangkakan habis pada bulan Jun tahun depan. So masih lagi berbaki lagi dalam lebih kurang 6 bulan saya rasa. Plus minus lah, dan masuk bulan 12 ni kan. So cabaran saya rasa yang itulah perangai tu. Perangai sebab dia datang daripada pelbagai background. Ada yang lebih berusaha daripada kita. Ada walaupun berusaha tapi still lagi. Betul. Still lagi dia memohon lah, mungkin dia buat part time kat sini ke apa macam mana. Cumanya yelah kalau orang berusaha ni kan kita nak tegur, takut tersalah. Kalau yang muda boleh lah. Kalau macam budak kecil, kalau kita nak marah ke tak buat kerja, senang, straightforward kan. Tapi kalau yang tua ni, so kena ada pendekatan yang sesuai dengan diorang. Di kalangan perantis ni, rata-rata daripada mereka memang zero knowledge pertanian atau macam mana? Kalau ikutkan setakat yang 8 orang ni, kalau tak salah saya ada seorang saja yang ada background pertanian. So selebihnya dari pelbagai bidang.
Tapi dia orang mempunyai minat lah dalam bidang pertanian. So itu yang dia menjadi salah seorang perantis dalam bidang dalam ni lah, dalam program POM ni. Cabaran besar jugalah untuk seorang coach kan. Betul. Mungkin kita nak kongsi juga dekat penonton dan pendengar, sebab di kalangan kita ni bukan saja mereka yang suka bercucuk tanam, tapi ada juga yang macam tak pernah pun ada minat. Bila dengar Tani Podcast macam seronok pula kan bercucuk tanam. Mungkin apa agaknya yang orang kata pembelajaran, apa yang dipelajari oleh perantis-perantis ni, antara mungkin dari segi proses tanam yang istimewa yang mereka dapat. Sebab kalau ikutkan silibus yang kita ajar untuk perantis ni adalah silibus yang orang kata apa, macam yang memang dah disediakan oleh pihak JBK lah. So dalam satu NOS tu untuk operasi pengeluaran tanaman ada 9 subjek, 9 CU. 9 CU macam lebih kurang 9 silibus lah. Course outline punya. Betul, outline punya course kan. So dia bermula dengan pengadaan tapak sehinggalah proses tuaian. So dalam satu CU tu dia memang lengkap untuk satu musim penanaman. So kat situ pada awal kita memang akan dedahkan kepada mereka, kepada pengadaan tapak. Tak kira lah mungkin di laman melon, di ladang rhizome, dan kadang juga kita bawa ke laman padi. Sebab untuk certain courses tu, contoh di laman padi untuk pengadaan tapak mungkin melibatkan jentera, bajak, perlu plau ke rotor semua tu. So di laman melon tidak sebegitu, sebab ladang yang masa mereka sampai tu ladang tu dah sedia. Sebab kami dah usahakan sebelumnya kan. Tapi still dia kena fulfill CU tu. So kita bawa pergi ke ladang laman padi. Padi. So once dah habis dengan CU pertama, dia akan masuk ke fasa penanaman pula. So dari situ kita ajar dia cara macam mana nak semai tanaman melon dan juga bawang lah. So setiap tanaman tu dia berbeza dia punya sifat dia. So as a coach, sebab you sendiri kena faham dulu apa yang you nak ajar. Kalau tak nanti kan soalan-soalan yang expected daripada orang kata apa macam perantis ni akan datang. So kena ready lah jawapan tu. So jawapan tu kena yakin dah betul. Kalau yakin salah, tu masalah kepada tanaman kita lah. Tanam mati pula. Tanam mati tu yang susahnya. So salah siapa, perantis ke salah coach? So kita tak tahu kan. Itulah jawab tu, coach ke perantis? Tak tahu siapa tu. Banyaklah maksudnya ada keistimewaan lah buat perantis-perantis ni, sebab mereka sendiri 70% daripada apa yang mereka belajar secara praktikal kan. Dan kita cerita pasal yang ni, ini antara yang digunakan ke? Yang ni tak. Yang ni adalah saya boleh ambil boleh. Yang ni adalah sebenarnya ini adalah teknologi madi. Madi kalau Najmi tahu, green kit, kita panggil dia green kit. Yang warna coklat ni, ini adalah teknologi daripada madi. Green kit ni adalah satu self watering container. Bermaksud kalau kita tanam pokok dalam ni, Najmi tak perlu siram dia maksimum sehingga 7 hari. So dia sangat sesuai untuk mereka yang ada minat untuk bercucuk tanam tapi tak ada masa. Ataupun mempunyai ruang yang kecil di rumah saja, mungkin di balkoni, di tepi gazebo ke kan. So ini adalah salah satu inisiatif yang dibangunkan oleh Madi lah. So dia ada media penanaman dia lah. So kalau dalam ni, kalau boleh Najmi tengok, ini adalah sejenis leca ball. Ini kan salah. Kalau orang tengok, kalau dapat kat budak dia kata Coco Crunch. Kan ambil dia minum dengan susu tu kan bulat tu. Coco Crunch. Sebab sama bulat. So kalau kita nak terang kepada budak, so kalau saya boleh kait dengan ego bacungan saya tadi, the way kita explain tu kena ada macam selingan lah. So barulah tidak dia duduk kat situ tengah-tengah tak tahu tidur je kan. Betul, bagi dia rasa sendiri. Dia rasa sendiri pegang. So kena ada 5 sense tu juga kat situ. Menarik. Ini antara inovasi yang dibawa oleh Mardi Corps sendiri. Inovasi pada Mardi, dan kita on behalf Mardi kita promotekan juga. Menarik. So sekarang semua dah boleh bercucuk tanam dah sebenarnya. Boleh Kan? Tak ada tanah pun boleh bercucuk tanam. Tak ada masalah. So tak ada alasan lah kalau kata nak tak ada tempat dan sebagainya. Ini menarik. Menarik, boleh kongsi. So yang ni kalau orang kata pun macam yang berminat boleh dapatkan di Mardi Corps lah. Mardi Corps. Di Negeri Fahmi sendirilah. Ini antara inovasi yang dibawa oleh Mardi Corps sendiri, dan untuk tujuan orang kata
kita nak suburkan kembali lah minat terhadap pertanian, nak ubah persepsi dan perspektif masyarakat tentang pertanian ni bidang untuk certain golongan dan hanya boleh guna untuk orang-orang yang tertentu saja. Okey, ramai juga yang nak tahu, Cik Aina, apakah agaknya manfaat kita bercocok tanam ni kan? Takkan kita nak tanam semata-mata untuk sebab minat. Dan mungkin tak ada minat pun, tapi sebenarnya apa manfaat bercocok tanam ni agaknya? Okey, satu, kalau ikutkan dari segi kesihatannya, you exercise. Walaupun dalam orang kata apa skala kecil kan, tapi still ada pergerakan lah. Okay, yang kedua, kalau mereka yang tahu bercocok tanam, sebenarnya dia boleh menjimatkan kos pembelanjaan isi rumah dia. Walaupun tak banyak, tapi kalau orang kata apa macam benda tu, tanaman tu ditanam dalam skala yang besar, so akan ada pengurangan jugalah. Hasil tu kita boleh makan. So kita jaga sendiri, so kita tahu macam mana orang kata apa penggunaan baja dan juga racun. So kita rasa lebih secure lah berbanding kita beli di luar kan. Sebab kalau nak tanam sayur, dalam masa 1 bulan dah boleh tuai. Compare macam melon tadi, kalau melon skala kecil saya rasa jarang orang buat. Tapi kalau skala besar tu, untuk melon dia boleh tuai paling awal 60 hari. 2 bulan lebih lah. Dia punya skala tu lebih kurang. Tu antara manfaat lah. Maksudnya kalau kita bercocok tanam ni, tak semestinya kita nak jadikan dia sebagai kerjaya. Betul, kerjaya tidak. Kadang orang buat hobi kan. Sebab manfaat dia pun bukan untuk kesihatan je, tapi untuk kita punya upcoming sumber makanan kita dah kurang kat situ. Dan kita nak balik dah cerita pasal inovasi ni, dah cerita pasal manfaat. Kita nak balik kepada cerita pasal coach tadi tu kan. Nak menjadi coach ni bukan sesuatu yang mudah, sebab nama pun coach, tenaga yang mengajar. Yang mengajar tu pula orang yang mungkin tak ada pengalaman dan sebagainya. Apa yang kita ajar, itu yang mereka ikut. Kalau kita salah ajar, yang salah juga yang diikut kan. Jadi apa benda penting yang mesti ada dalam menjadi seorang coach ni? Okey, satu, kalau ikutkan jangan berhenti, orang kata apa, jangan berhenti untuk upgrade dirilah. Okay, especially untuk kita-kita yang masih lagi baru, ataupun mereka, walaupun kita dah saya punya pengalaman, walaupun orang tu dah lama, diorang tak pernah berhenti untuk top up ilmu. Okay, sebab ilmu ni dia endless. Okay, you akan dapat ilmu baru every day. So as a coach, you nak ajar orang, so you kena ada ilmu yang lebih dalam. You kena fahamkan diri you, baru dia boleh ajar orang, supaya nanti orang tanya, you boleh jawab dengan bagus lah. Okay, yang kedua, sebagai coach juga minat lah sebenarnya. Untuk bidang pertanian lah especially kan. Sebab minat ni mungkin pada awal tak ada, tapi you boleh tune your mindset untuk menjadikan sesuatu benda tu lebih kepada positif. So daripada situ barulah kita buat kerja tu pun dia orang kata apa, macam smooth lah. Tak adalah datang pagi macam beban. Aku nak kena ada pokok pula pagi ni ke kan. So buat terpaksa. So pokok yang tumbuh tu pun macam tak sihat je. Tak belai dia. Sebab pokok ni you kena bersembang dengan dia. Kena bersembang, kena belai dia. Good morning kan pagi tu. Kalau awak dah marah, mati awal lah pokok. Betul. Sebab macam secara apa orang kata apa, macam common sense-nya, bila kita bersembang dengan pokok ni, kadang orang tengok orang kata gila ke kan, berjauh seseorang tu bersembangnya tu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara juga. So nak bagi pokok kita tu macam tumbuhlah macam kita cakap dengan manusia kan, benda hidup. Benda hidup juga, betul. So penjagaan tu kena betul. Itulah, kena ada minat lah. Yang ketiga saya rasa bukan ketahanan lah, ketahanan mental dan juga fizikal. Sebab bidang pertanian ni kita berdepan dengan cuaca. Kadang panas, hujan okey lagi lah. Panas kat pula wanita ni kan, panas-panas ni kejap hitam kan mental. Betul. Seminggu. Betul. So kena prepare lah. So maksudnya kita kena, tapi tak semestinya orang kata apa, macam masalah tu akan berlaku sentiasa. Betul. Tapi mungkin ada satu masa cuaca yang panas, so kita akan rasa macam sedikit stress, sedikit tertekan ke macam mana, tapi still kita boleh manage lah. Kita yang tentukan diri kita kan. Bukan senang nak jadi tenaga pengajar.
tenaga pengajar coach ni, sebab at the end of the day, di akhirnya walau tekanan ke apa ke, tapi saya suka yang pertama tadi kan, keep on belajar. Betul, belajar. Kan? Sebab Ha. yelah cuaca pun berubah. Sekarang kan Betul. kita ke arah IoT pula, Internet of Yes, Things kan. betul, betul. Macam mana kita nak adapt pula dalam sistem pertanian sekarang kan. Kalau dalam proses pembelajaran ada ke teknologi Okey, yang kalau untuk di sini ada, kami memang menggunakan sistem IoT di kedua-dua laman Milan dan juga Riser. Okey, so kita memang ajar perantis. Sebab IoT ni adalah salah satu teknologi yang memang ada dalam bidang pertanian sekarang pun. Dia betul. bukan lagi orang kata apa macam bidang pertanian ni satu bidang yang tradisional, yang ortodok kan. Kalau dulu mungkin sebab teknologi tu belum tak berkembang lagi, belum diwar-warkan lagi kan. Tapi sekarang IoT ni adalah satu sistem yang memang bantu mengurangkan tenaga kerja lah. So tak adalah petani ni macam perlu lebih kodok hari-hari ngecek. Betul, sebab melalui IoT ni kita boleh manage kita punya baja. So kita boleh setting pukul berapa kita nak. So dia banyak membantu lah sebenarnya. Itu antara aplikasi yang dah mula diguna pakai secara meluas. Betul. Di Mardicorp juga. Dan kita nak ke segmen yang lama juga kita berbual, macam baru sekejap. Macam baru je. Baru opening tadi kan. Kita nak sampai di segmen yang terakhir. Tu pun dia kata tinggal 5 minit lagi. Okey, kita nak ke orang kata babak terakhir. Bukan babak pertarungan lah. Okey. Tak tahu jugalah, mungkin pertanian ni orang kata tadilah ada banyak stereotip dan sebagainya. Untuk Cik Aina sendiri, apa yang Cik Aina kata yang bidang ni bidang more to technical kan. Okey, apa harapan Cik Aina dalam bidang ni untuk jangka masa panjang? Okey, untuk saya sendiri, personal career saya harap akan terus kekal berada di department ni lah untuk satu tempoh yang mungkin lebih lama, supaya saya lebih kompeten. Saya lebih, orang kata apa, macam ilmu tu lebih banyak lah untuk saya deliver kepada peranti-peranti saya dan juga untuk kegunaan diri saya sendirilah. So of course kita harap kita baik bersama dengan tim saya. Dan juga untuk as a coach, so saya harap kita boleh, orang kata apa, macam membimbing perantis yang ada ni untuk menjadi lebih kompeten, so that bila dia dah habis di sini pada akhir program, dia mahir, dia macam orang kata apa, macam memang dah ready 100% untuk bekerja di luar sana. Ataupun kalau dia nak usahakan penambah sendiri, dia dah tahu dah apa step dia, apa perancangan dia perlu buat. So semua tu dalam masa tempoh 10 bulan ni, saya harap ilmu yang diberi tu cukup lah kepada dia. InsyaAllah kita doakan Cik Aina moga terus berbudi pada alam lah. InsyaAllah. Dan Cik Aina, harap lagi lama. Amin. Dan kita nak tahu Cik Aina, kita ni musim ini kita bawa kisah-kisah inspirasi golongan wanita. Okey. Jadi dari kaca seorang wanita muda yang digelar Cik, mungkin ada apa kita boleh kongsikan kepada mereka di luar sana yang masih berpandangan kerjaya pertanian ini bukan kerjaya yang sesuai untuk golongan wanita. Okey, alright. First, of course salah. Okay, sebab saya dah berjumpa ramai para wanita yang memang berjaya dalam bidang pertanian. Antaranya kami punya konsultan. So saya boleh lihat dia punya, orang kata apa, macam perkembangan lah. Dan lagi satu, saya punya pengalaman yang memang wanita sendiri di salah satu tempat yang kami dihantar untuk khusus pada awal sebelum saya bermula di Jabatan Agri Farming ni. Khusus saya selama 2 minggu di Terengganu. So seorang wanita tu menguruskan lebih kurang 4,000 polybag, which is dia pun bukan dari bidang pertanian. So saya rasa kat situ kita dah nampak dah. So wanita bukan satu, orang kata macam halangan lah untuk berada dalam bidang ni. Sebab mungkin you tak perlu pergi ladang setiap hari. Mudahnya. Ini nanti pun boleh tanam melon juga kalau kita boleh diinovasikan lah. Kan? So skeptical tu kita perlu hapuskan lah. Sebab sekarang pertanian ni dah jauh ke depan. Dah macam ada teknologi, dah ada standard, dah ada orang kata apa macam satu inovasi yang baru. So bukan lagi satu yang ortodok lah, yang lama.
Jadi dah ada bukti pun yang sebenarnya banyak wanita dah mulakan karier mereka dalam bidang pertanian ni. Cuma anda dekat rumah tu je. Bila lagi nak mula kan? Mulakan sekarang. Mulakan sekarang. Betul. Beli sekarang. Beli sekarang. Betul. Jadi kita nak sampai di penghujung, mungkin mesej akhir kepada mereka di luar sana yang melihat transisi kerjaya ataupun yang dah mendengar Cik Aina ni, mungkin ada mesej yang nak disampaikan. Okey, saya harap sedikit yang saya kongsikan ni berguna kepada yang luar. Cuma apa yang saya boleh highlight, tak salah mencuba, salah kalau tak cuba. So saya rasa itu yang penting lah. So teruskan apa saja perjuangan yang ada. Mungkin sekarang kita tak nampak lagi in future. Tapi mungkin pertengahan tu nanti akan ada orang kata apa, macam sinar lah. So Trust the process. Trust the process, betul. InsyaAllah itu yang terbaik untuk semua. Okay, terima kasih banyak Cik Alright, Aina sama-sama, segi Najmi. berkongsi kita di Tani Podcast. Banyak yang kita dah dengar daripada Cik Aina, dan Cik Aina dah buktikan kepada kita semua bahawa pertanian ni bukan bidang orang kata traditional, ortodoks yang lama. Kita dah ada banyak pembaharuan yang kita buat, dan juga di Mardikop kita dah lahirkan, orang kata kita dah lahir dan berikan yang terbaik buat perancis-perancis. Betul. Dan buktikan bahawa ini kerjaya buat semua gender dan tidak ada orang kata diskriminasi antara betul. lain. Jadi, Semua boleh buat. semua boleh. Walaupun pekerjaan lelaki. Walaupun Kan? pekerjaan lelaki. Sekarang orang tak guna cangkul, orang guna Betul. guna yang Machine je, guna ni je lah. Okay. Apapun, sebelum saya tutup kita punya podcast, Tani Podcast edisi khas Inspirasi Tani Wanita. Jangan lupa like, subscribe kalau nak dengar cerita-cerita inspirasi tani wanita di Tani Podcast. Dan saya tutup dengan satu rangkap orang kata pantun. Okay. Tanam buah, manisnya buah. Tanam cili, pedasnya cili. Kalau rasa hidupmu susah, turun ke tanah, suburkan bumi. Nescaya hidup dilimpah rezeki. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.